Ramai orang tanya pada saya macam mana kita nak tengok news. News-news nak refer dekat mana. So, kita refer je dekat mana-mana sahaja news dekat surat khabar online. Alright, macam contohnya sekarang ni kita tengok dekat bahagian surat khabar The Star. Pergi tengok dekat bahagian business. Dekat sini semua ada news-news pasal syarikat-syarikat, pasal market, semua ada kat sini. Alright, dekat sini ada nampak ni market mover, ada market summary, ya. Kemudian dekat sini boleh nampak pergerakan-pergerakan market dan juga counter. Paling famous orang pakai The Edge. Kan? The Edge ni sekarang dia ada AI kat bawah ni, nampak. Bursa ni stock name, kita search je dekat situ pun boleh. Okay. Uh, Bahasa Melayu punya macam contoh berita harian online. Macam biasa tengok dekat bahagian bisnes, berita harian online tengok bahagian bisnes. So dekat sini pun nampak juga banyak news-news. Ni kau tak boleh bahasa Inggeris, bahasa Melayu dekat sini lah. Jadi news, mana-mana kita boleh dapatkan info pasal bursa, pasal market, pasal dalam dan luar negara, semua surat khabar online boleh pakai.